Apa khabar korang? Korang tengah buat apa tu? Tengok ni apa jadi kat kereta aku pagi-pagi. Buka-buka. Keluar warning. Berdebar babe, berdebar. Sekali tak boleh hidup lah. Tak boleh start. Tekan push start button. Berkelip-kelip. Ketek. Bunyi dia. Ketek. Tengok tu Aduh, dah spoil pagi ni. Nak tak nak, malam aku panggil bateriku. Ni aku start dulu kereta. Dia pakai jumper. Kita try hidupkan dulu. Dia pakai jumper. Hidupkan dengan bateri baru tu. Hidup pun. Tapi tak apa, kita tengok dulu macam nak settlekan bateri yang rosak ni. Okey, ni dekat bonnet depan kita. Kereta pun dah hidup. Kita tengok macam mana kru bateriku. Adjust dia nak buka. Dia kata dia first time kan ni buat Proton S70. First time dia dapat buat Proton S70. Kita kasih can. Kita pun tak pernah buka sendiri. Dia orang dengan kemahiran dia orang, dia bantu untuk kita buka. Nampak tu, tengah loosekan kabel tu. Okey, susah ke senang? Nampak tak adalah susah, tapi tak adalah mudah kan. Kalau S50 katanya bateri ke dalam lagi, kena buka semua air filter semua tu. Ni mungkin lebih straightforward sikit lah. Abang ni katalah kita sampai sembang sampai dia buat kerja tu kan. So tim bateriku datang 2 orang. Seorang berada ni tengah buat bateri, seorang tolong suluh lampu lah. Kereta ni pun jadi betul-betul dekat depan rumah aku. Malam dah aku free, pagi dia nak pergi kerja tak sempat dah nak layan. Nampak tu, kita masukkan bateri yang baru. Senang tak? Senang. 1, 2, 3 macam kacang je. Sempoi ya bateri S70 ni. Ni dah kita ketatkan balik. Kita tengok macam mana kawan-kawan kita tim bateriku. Sambil-sambil aku sembang lah juga kan. Sambil-sambil aku promote lah aku punya channel ni. Harap-harap dah nampak lah video ni lepas aku post je. Okey. Kita biarkan dia buat kerja dulu. Kita tengok layan. Okey, dah settle pasang bateri. Jangan lupa kita tutup balik cap enjin kita ni. Senang, tekan je tu. Tekan je, dia klik macam tu je. Sempoi. Kalau tak tahu cara, susah juga bang nak buka. Abang ni berjaya buka dengan jayanya, dengan cantik. Kita pun belajar something lah. Kita tak nak buka sendiri pun takut. Walaupun kita sendiri kan, biasa kita hantar servis je, hantar kedai je. So hari ni kita belajar something banyak kat sembang berada bateriku ni. Dia share macam-macam knowledge kan. Nampak dah okey dah tu. Okey, kita try buka balik. Okey, kita masuk balik. Bateri dah selesai pasang. Dah mati enjin jadi, kita dah buka balik. On kan balik, tengok berada. So check lah sistem lari ke tak. Ada lagi pop up keluar benda-benda yang menggerunkan. Kita tengok macam mana. Kita dah start cantik. Bateri pun dah pasang elok. Tengok betul-betul. Kita tengok ni kita tengok macam mana status bateri ni lah. Charging normal ke tak kan. Macam mana dia cranking dia meet tak dia punya kriteria ataupun dia punya normal dia lah. Nampak semua okey, normal. Dan berada ni cakap kita boleh check juga macam mana keadaan alternator. Daripada indication ni device ni kita boleh nampak okey ke tak alternator kita. Beban itu ambil lah. Kita pasang lampu, kita pasang aircon. Seperti saya suruh abang pasang aircon tadi. Dah settle semua. Make sure jangan lupa lah ketatkan bateri ni. Tu bracket tu kita letak. Bracket tadi kita cabut masa buka. So jangan lupa kita pasang balik. Agak sempit sikit tempat tu. Nak kita ketatkan nut tu ada 2. Takut jatuh lah. So jangan lupa pula aja bergoyang bateri tu. So dia nak hold bateri tu supaya stand still lah. Duduk dalam kereta tu jangan goyang-goyang lah. Okay, itu design dia. So far so good. Okay, kita berjaya buat dengan baik. Terima kasih banyak pada bateriku yang bantu. Rupanya dekat dengan rumah ni. Kat bawah tu je dia punya kedai. Sebab kita pun baru duduk kawasan ni, tak familiar sangat. Tapi setakat ni saya berparti lah dengan bateriku ni. Kita promote juga lah sambil-sambil. Sebab memang saya dah guna bateriku banyak kereta juga lah. Ada masalah pasal bateri ni, memang aku teringat bateriku je. Okay, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Semoga anda terhibur dengan video ni. Assalamualaikum.